Apa yang kami nak dia bagi, dan yang paling bestnya boleh bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Fazilah binti Kamaludin. Alhamdulillah saya telah selesai mengerjakan haji bersama Izzah Travel dan saya rasa sangat berpuas hati. Orang kata sangat terbaiklah. Yang mungkin orang kata haji yang pertama dan mungkin yang terakhir. Jadi saya rasa saya tak salahlah pilih Izzah Travel. Sebabnya nilai tambah saya yang paling saya suka dengan Izzah ni adalah di Aziziyah. 1 Zulhijjah hingga 15 Zulhijjah. Itu orang kata pecutan yang terakhir lah untuk kami sebagai jemaah haji, persediaan yang rapi. Jadi saya rasa Izzah patut kekalkan package ni sampai bila-bila. Sebab mungkin ada antara kita yang dapat panggilan last minute. Jadi masa ni lah tempoh untuk kita belajar lagi berkenaan dengan haji. Itu bagi saya pengalaman yang sangat seronok lah. Sebabnya kita tahu daripada teori, daripada awal kita join kursus asas haji, kursus perdana haji. Tapi dekat di Aziziyah ni, Izzah tawarkan simulasi haji daripada awal sampai akhir. Pergi melontarnya. Jadi saya rasa tu nilai tambah yang patut Izzah kekalkan lah. Yang seterusnya, apa yang saya seronok dengan Izzah ni, pengurusan. Apa yang kami nak dia bagi, dan yang paling bestnya boleh bincang. Apa yang tak kena jadual pergerakan, kita rasa kita tak okey, kita bagi pendapat, Izzah bincanglah, boleh bincang. Itu yang seronok lah sebagai jemaah. Kita tak rasa kita terbeban dengan sesuatu perkara tu. Sahabat-sahabat haji memang alhamdulillah lah sangat welcoming. Walaupun saya datang seorang, tapi diorang sangat layan saya dengan baik, tak pinggirkan saya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan saya haraplah Izzah akan dapat lagi PJH tahun depan. Itu je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah dulu baru haji. Alhamdulillah.